So, kita sedang menunggulah dia dalam kereta ni. So, hargailah perjalanan. Ni memang sendu lah sebab tu memang selalu orang memang contoh. Kan dah, apa lagi kami bersembang lah. Hey guys, Walwi a partner, come back to my channel. Iskandar here. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, konten kita pada hari ni apa dia? Aku nak pergi buka puasa kat kampung hari ni. Kita tinggal esok je, baki sehari lagi. Lusa kita dah sambut raya. So sebabkan tahun ni tak pernah iftar sekali kan. Sebab itulah kami design untuk iftar sekali. Okay. So aku dah siap semua dah. Tunggulah kereta dah. Cepat kan. Lah ni aku tengah tunggu ayah aku lah. Sebab mak aku pun semua pergi dah. Cuma ayah aku, sebab aku pergi dengan ayah aku je ni. Lepas tu tak apa, pasal tu tanpa buang masa, jom kita pergi. Let's go. So kita sedang menunggulah dia dalam kereta ni. Dengan switch. Dengan apa dia? Switch apa? Enjin kereta. Enjin kereta. Dengan enjin kereta tak hidup lagi. Hampir panas aku. Dah lah cepat berpeluh. Reda je lah. Okay. Eish. Hampa tengok jiran sebelah ni. Depa adik-beradik semua balik. Biasalah adik-beradik dari KL kan. Nice. Adik-beradik dari KL, depa balik lah hari ni. Syok tengok. Oh tu ayah aku main dah. Jom. Let's go. Okay guys, time ni kami dah dalam perjalanan dah. So aku bawa keluar dari rumah. So hargailah perjalanan. So hargailah perjalanan kita ya. Ni kita sampai dah rumah. Tak sampai lagi baru masuk lorong. Ni kami dah sampai, alhamdulillah. Allah memudahkan urusan kami. Doa nak lengkap. Okay guys, beginilah suasana di dalam rumah ya. So kami dah siap makan dah. Apa lagi kami bersembang lah. Dah lama tak jumpa tu. Betul kalau mau tak jumpa. So kami malam ni memang sendu lah. Sebab tu memang selalu orang memang contoh macam lusa tu nak raya. Tapi tak memang cun bagi tu dah tak ada. Macun lo dah lama berdua dari tu. Kami pun nak balik dah. Sebab nak balik lah. Okay guys, by the way aku balik rumah balik tau. Sebab tadi ni kami makan-makan. Lepas makan tu balik nak pergi terawih pula. By the way ni terawih terakhir tau. Sedihnya lepas ni tak ada dah. Bukan tak ada tapi tahun depan lah. Okay. So itu sajalah konten kita pada hari ni. Hampa jangan lupa like, comment and share. Okay. Aku minta maaf kalau konten kali ni tak menarik. Okay. Tanpa bermasa. Okay guys, bye. Assalamualaikum.